Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua warga media yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pada pagi ini saya mewakili Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan bersama saya Muhammad Mustafa Haji Hamzah mewakili Persatuan Pengguna Islam Malaysia bersama dengan NGO-NGO yang turut serta pada hari ini yang terdiri daripada pengkaji, terdiri daripada ISMA diwakili oleh Timbalan Presiden beliau sendiri, daripada Pekeda Haji Mokhtar, kan? Daripada pewaris, pembela, daripada Gerakan 153, daripada Yayasan Patriot Negara dan juga daripada Batas pada hari ini melibatkan lebih kurang 2, 4, 6, 8, 9 NGO. Pada hari ini kita membuat laporan polis berkaitan dengan satu siaran radio di channel BFM 89.9 di mana DJ-nya, saya bacakan dia kita punya laporan polis pada hari ini untuk difahami oleh semua warga media. Pada 12/12/2014 jam lebih kurang pukul 7 hingga pukul 8 pagi ketika berada di Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia Lot 3 tingkat 3 Jalan Tun Ismail Kuala Lumpur, Wilayah Puteri, kami telah membuka stesen radio siaran BFM 89.9 di mana DJ-nya adalah satu lelaki India yang bernama Syaraat Kutin yang telah membincangkan tajuk utama kalimah Allah, juga isu daging korban dan isu hak orang Melayu. Pada hari yang sama, siaran pada jam 18 petang hingga pukul 19 petang, stesen radio yang sama iaitu BFM 89.9 di mana DJ-nya iaitu Lindia, nama Umar Pagam, Ampi Kai Pagam, dan Caroline, nama panggilan mereka Ezra, dan Patrick Teo juga membincangkan isu agama Islam dan isu pakai tudung dalam siaran radio BFM yang saya sebutkan tadi. Ada terdapat unsur penghinaan dan unsur hasutan terhadap agama Islam. Kita duduk di Malaysia mempunyai masyarakat berbagai kaum dan agama. Tetapi apa yang mereka sampaikan berbaur dengan hasutan yang boleh mewujudkan satu sentimen perkauman, mewujudkan satu sentimen yang tidak harmoni di kalangan warga negara seluruh Malaysia. Pada hari ini, kami menggesa supaya pihak PDRM menyiasat sedalam-dalamnya dan sedapat mungkin terhadap DJ-DJ berkenaan dan terhadap channel yang saya sebutkan tadi, supaya perkara ini dapat dibendung dengan sebaik mungkin. Kalau boleh dikenakan mereka, dikaitkan, disabitkan dengan kesalahan di bawah Akta Hasutan, kami mahu daripada persatuan, daripada NGO yang sedia ada pada hari ini, dan kami rasakan ramai juga di kalangan warga negara Malaysia, sama ada penerbit di siaran berkenaan atau DJ-DJ berkenaan disiasat serapi mungkin supaya perkara ini dapat dielakkan. Ya, jadi untuk seterusnya bagi pihak saya mewakili Persatuan Pengguna Islam Malaysia, gesaan kami kepada PDRM supaya dapat menjalankan siasatan sedapat mungkin. Mungkin ada daripada sahabat saya daripada ISMA mungkin ingin berkata sesuatu kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pihak ISMA, kita juga merasakan ini satu perkara yang tidak harus berlaku dan kita menganggap ini merupakan strategi-strategi yang dimainkan oleh golongan-golongan yang liberal yang ingin memporak-perandakan hubungan kaum di Malaysia ini. Walaupun kita semua tahu bahawa isu kalimah Allah sebagai contohnya yang diperkatakan dalam siaran tersebut telah diputuskan oleh pihak mahkamah, tetapi masih ada lagi golongan-golongan yang mencabar, bukan sahaja kita kata keputusan mahkamah, tetapi mencabar kedaulatan Islam. Dan ini definitely bercanggah dengan perlembagaan kita 3/1. Jadi kita menganggap bahawa ini satu strategi yang licik yang dimainkan bukan sekali, malah berulang kali, dan kita menjangkakan perkara ini akan terus dimainkan oleh pihak-pihak tersebut untuk memastikan agenda mereka untuk meliberalkan negara kita ini dan untuk kita kata menghapuskan keutuhan agama Islam dan dalam masa yang sama mengelirukan rakyat.
tentang kedaulatan agama di negara ini. Jadi sebab itu kita bersama-sama dengan NGO-NGO lain pada hari ini meminta pihak kerajaan, pihak polis mengambil tindakan yang serius, menyiasat dan mengambil tindakan yang serius dan perlu ambil tindakan. Kita tidak mahu lagi sebelum ini banyak report-report yang kita buat, tapi kita lihat masih lagi ada selective prosecution. Bagi pendirian Pegidan Malaysia, sebagaimana yang dah kita tetapkan dalam persidangan perwakilan kita baru ini di Kelantan, bahawa Pegidan Malaysia akan lebih agresif. Kerana dalam Al-Quran mengatakan mempertahankan agama Islam adalah tunggak utama bagi pendawah-pendawah. Jadi pada saya, sekiranya ada unsur-unsur nak mempolitikkan perkara ini untuk digunakan untuk mileage untuk politik dia, janganlah. Kerana isu agama adalah isu yang paling sensitif. Dan Pegidan Malaysia tak akan teragak-agak. Kita akan lebih agresif dan kita akan bertindak sekiranya pihak-pihak ini ingin memainkan isu ini lagi. Pertama dengan kalimah Allah, kedua dengan sensitif kaum-kaum yang ada di Malaysia ini. Jadi saya mintalah tuan-tuan yang di luar sana, yang ahli-ahli politik, yang berkepentingan untuk mengisukan politik agama, tolong hentikan. Kita akan tindak lebih agresif. Berikutan rentetan daripada aduan yang diterima oleh PPM, yang kita juga KIPM bersama dengan PPM memang mendapat aduan tentang siaran yang dikatakan ada unsur ugutan ataupun unsur hasutan. Jadi daripada pendirian kami KIPM merasakan perkara ini sewajarnya tidak berlaku, kerana apa yang kita lakukan daripada peringkat persekolahan, kita dah didik anak-anak murid untuk bersama berbilang bangsa, kaum dan agama untuk bersatu. Tapi apa yang terjadi sekarang ni dalam siaran radio, mereka seolah-olah cuba mencabar kredibiliti perpaduan yang sedang dibina daripada peringkat sekolah, IPT dan peringkat universiti sekalipun. Memang perkara ini sangat mendatangkan negatif kepada masyarakat terutamanya lah. Jadi sebagai contoh, satu siaran radio yang sepatutnya memberikan input-input ataupun info yang baik kepada masyarakat, akan tetapi ada unsur-unsur bau hasutan ni kita tak galakkanlah sepatutnya. Jadi kita daripada KIPM mendesak pihak berkuasa untuk menyiasat sepenuhnya mana-mana siaran radio ataupun televisyen yang mungkin dirasakan ada unsur-unsur hasutan yang cuba memecah belahkan perpaduan yang ada di dalam Malaysia ini. Kami inginkan juga Kementerian Penerangan dan Komunikasi mengambil tindakan tegas supaya membendung isu-isu sebegini daripada terus diputarbelitkan, daripada terus diudarakan di dalam siaran yang didengari oleh semua orang ramai. Kita mahu memupuk satu semangat perpaduan di kalangan masyarakat supaya kita tinggal di dalam negara yang penuh dengan harmoni dan penuh dengan kedamaian. Kita tak mahu ada unsur-unsur perpecahan, mana-mana dalang yang boleh memecah belahkan kedudukan masyarakat yang sedia ada. Jadi sekali lagi kami menggesa pihak PDAM supaya menyiasat isu ini sebaik mungkin. Kalau boleh disabitkan mereka-mereka terlibat di bawah akta hasutan, sabitkan. Dalam masa yang sama, kan kami juga menggesa Kementerian Penerangan dan Komunikasi supaya jangan tidur, jangan lalai. Pantau perkara ini sebaik mungkin dan pastikan ianya tidak berlarutan dan tidak wujud lagi di dalam negara kita. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.